Bila hampir menjelang Hari Raya, beginilah keadaan di stesen kereta api, dibanjiri oleh orang ramai yang ingin balik berhari raya dengan kaum keluarga dan sanak saudara di kampung halaman yang jauh di mata tapi dekat di hati. Di musim-musim perayaan begini, pihak KTM terpaksa menambah coach-coach bagi menampung keperluan orang ramai. Keselamatan hendaklah dijaga, jangan berebut-rebut dan beraturlah ketika menaiki kereta api. Biar lambat, asalkan selamat. Begitu juga suasana di perhentian bas Putrajaya. Orang ramai penuh sesak untuk menaiki bas-bas ekspres yang menuju ke tempat masing-masing, sama ada ke utara, selatan ataupun ke pantai timur. Mereka yang awal-awal sudah membeli tiket tiada masalah. Kalau belum, terpaksalah beratur membeli di kaunter menjual tiket. Berbaris dan berdisiplin begini adalah sikap yang terpuji di samping dapat menjaga keselamatan dan menghindarkan diri dari kemalangan.